Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk pasal player Dudu 7. Dia dah upgrade dia punya 360 layout. Dah nampak macam ada double lane wash. 6 way pun dah boleh buat, tapi 6 way kita belum beli lagi kamera dia. Nanti kita tunjuk. So ni Honda City GN Hatchback FLRS. Datang kita buat 4 benda. Android player Dudu. Android yang lama ni yang ada wireless pun dicabut. Dia pasang lagi dengan kita TPMS. Nampak ni Dudu TPMS dengan lagi dashcam. So ini TPMS ni internal sensor, dashcam ni depan 2K. Lagi dia buat kita front sensor, ada switch lagi untuk on off. Okay, so kita tengok apa spek ini Dudu 7. Dudu 7 9.5 inci, 8GB RAM, 128 ROM, dapat dengan 360. So ini 9 inci, casing dia macam ni untuk Honda City. Ini TPMS, kita dah cucuk sini. Ada satu USB guna untuk TPMS, satu USB untuk dashcam, satu USB untuk USB dengan lagu. So dia ada juga 12 inci, dia ada juga 10 inci. Kalau original, nak nampak macam original look lagi, kita pakai 9 inci untuk Honda City GN. So ini interface dia. Kita tengok kat sini ada button volume, sini untuk button menu. Kalau nak buat split screen, ada function split screen kat situ. So tengok apa lagi bawah ni dia. Okay, dia ada radio. Radio pun dia ada RDS, terus dapat nama, tak perlu nama manual, terus dia cari dan dinamakan sendiri. Okay, bawah ni korang tengok apa lagi. Bawah ni ada map ke, macam-macam lah. Korang boleh letak ikut suka korang. Kalau korang letak nak map, app selection, tukarlah apa yang korang nak. Tu nampak ada ways. Okay, semua boleh. Okay, itu apa lagi, jam ada kat sini. Ini tanda-tanda Wi-Fi dah connect, Bluetooth belum connect. So kat sini ada setting dia. Kat sini ada GPS ok, Wi-Fi ok. Ni ada DVR. So kita tengok DVR dia 2K. Dia siap dengan ADAS. So kalau kita tengah driving, mengantuk, dia akan voice alert lah. Okay, so kalau kereta tak ada ADAS, pasang ini dapat sekali ADAS, tapi dia ADAS voice alert saja. Okay, so kita tengok apa nak buat ni. Kalau nak waist besar, kita boleh slide sini. Tu nampak, kita boleh slide YouTube sini kalau kita nak besar. Okay, kalau kita nak radio kat tengah, kita boleh tukar. Tekan ni, ambil widget selection, pilih apa yang korang nak. Okay, kat sini music boleh. Ni local radio. Ini Bluetooth, boleh. So ini untuk interface Dudu. So kat sini juga kita boleh try tekan button semua function lah. Button semua function. Nampak, naik volume ke, next ke, semua boleh lah. Tapi aku tak tunjuk lah. Okay, so lane wash pun function. Kita tekan lane wash, tapi kita setting dia jadi kecil lah. Okay, sebab dia mengganggu yang lain. So kita juga boleh cakap dengan Dudu ni. Kita tekan open YouTube. Nampak, dia terus open YouTube kejap lagi. Dia dah open lah sebenarnya. Kalau satu lagi, open radio. Tu. Okay, so tengok, mic tak ada external mic. Kita terus guna mic yang kat sini original, kat atas ni. Okay, so Dudu ni juga. Okay, kalau kita nak home lah. Kalau kita nak buat split screen lah, kita tekan ni bulat-bulat lama-lama. Nampak tu, kita boleh pilih apa yang kita nak buat split screen lah. Buka dulu benda tu, baru boleh buat split screen lah. Okay, kita ni ke, nampak tu. Okay, kita tekan ni bulat ni, tekan ni lama-lama, kita boleh buat split screen lah. Contoh ni kan, pergi dekat sini, tekan yang dua. Alamak, tekan ni sekali lagi, sorry. Tekan yang icon ni, tekan icon ni, jadi split screen macam Android yang lain. Kalau tak nak, tekan bulat, boleh pergi home macam ni, boleh buat slide in macam tu. Okay, ni satu interface. Dudu ni dia terlalu banyak customize. Kalau orang yang nak simple, susah sikit. Kalau Dudu ni apa benda pun boleh. Normal mode, minimalis, dual PIP, borderless, tak ada apa-apa border, semua boleh. Okay, 360 aku boleh calibrate, tapi dia dah ada yang baru punya latest. Okay, nampak dia. Nanti kita tengok view dia. Dia full screen lah. Memang cantik, gambar lagi clear. So Dudu juga, dia memang best dia tu, dia support banyak benda tau. Pergi kat App Store, tengok ni, macam-macam benda dia ada. Utilities, media, memang banyak, tak habis. Semula ke apa ke, semua ada. Ini yang kita dah download, semula ke, nak karaoke ke, semua ada. Memang best.
So ini boleh juga turn on lane wash, pergi vehicle setting, turn on kat sini lah, turn right camera, ni camera switch. Okay, nampak tak? Okay, jap, kalau takut silau Okay, lagi kita tengok apa lagi. Kalau nak customize tu, kita pergi tekan sini. Nampak semua sini. Sini boleh buat wallpaper sendiri. 3D model ni boleh lah. Vehicle model view kan, tapi dia ada Tesla punya lah. Lepas tu dia ada device yang kita dah connect, TPMS, ADAS, dia ada LED display, ambient light, temperature, no canvas, OBD pun dia ada. Dia ada switch controller sendiri, boleh tampal dekat mana-mana. Kalau tak ada steering kan, letak kat sebelah steering tu boleh. Okay, lagi ini ini gesture kita off sebab kadang-kadang dia detect. Multitouch ni contoh kita play era. Okay, sekarang tune volume kan, kita boleh guna dua jari, kita boleh nampak tutup, tambah volume. Kalau nak pause tekan double tap, sorry. Dia pause, dia mute lah. Okay, dia play balik. Okay, ni kelebihan yang ada dekat dulu. So kita tengok apa lagi. Dari segi gambar ke apa, memang 4K. Tekan je ni, laju internet korang, lajulah dia. Okay, okay. So ni nampak, kalau nak full screen tekan full screen. Gambar memang cantik. Okay, kalau nak tutup, close YouTube. Nampak, dia tutup, dia pergi balik home, pergi balik macam asal. Okay, macam mana nak connect handphone? First kali korang kena connect Bluetooth. Kalau nak guna Apple CarPlay Android Auto, buka Bluetooth ni kan, korang scan handphone korang sampai dapat. Dah dapat, korang cari ni calling apps. Nampak ni, Bluetooth on dekat handphone, Wi-Fi dekat handphone on. So dia auto connect lah, wireless, tak perlu cucuk-cucuk. Cucuk wire pun boleh, tapi macam ni dia dah guna untuk USB dengan lagu. Yang ini pula dah guna untuk dashcam. Kalau nak cucuk, tapi tak apalah, dia ada additional dashcam lain. Cabut je dashcam ataupun USB player, boleh guna macam biasa. Okey, apa lagi? Okey, nampak ni, dia ada theme. Korang boleh juga download theme daripada online, tapi korang kena login profile dulu. Okey, nampak tak? Lagi dia ada juga Sound Master. Korang boleh ambil preset yang satu dunia dah buat, korang just login, masukkan korang saja. Okay, ni juga ada manual lah. Korang kalau tak faham cara nak guna, korang masuk sini, korang boleh tengok ada manual semua yang cantik lah. Dia dah ajar. Tak semua Android ada manual lah, tapi yang ni ada. Nampak tu, ni 360 yang jenis lama. Okay, ni semua dia punya setting-setting lah. Kalau tak pandai, bagi orang yang installer sajalah buat. Okay, nanti dia akan ada 6 way lah. Kita belum pasang lagi dia punya setting, kabel soket dengan kamera lagi. So sound memang best sebab dia dah guna 7870 punya chipset. Dia ada DTS lah. DTS ni dia buat macam nak tambah laju sikit lah DTS ni kan. Aku tak faham sangat, tapi front dengan belakang ni kita boleh select frekuensi. Ini pula dia punya fokus. Kalau kita tak middle lah. Kalau tak depan je berat. Ini dia macam kita kata surrounding lah ini. Lepas tu of course dia punya equalizer memang banyak. Korang tengok ni, tu banyak band. Ini nak tengok band tu, banyak gila. Reset je dulu. Kalau orang tak berani apa-apa, orang reset dulu, biar orang yang terror buat. Macam biasa, malam dan siang ada dua team. Okay, ini juga kelebihan dia. Dia boleh extreme dark mode. Malam takkan silau lah. Lepas tu daytime, night time semua ada lah. Okay, ni lagi kita tengok lagi. So yang dah record tu, dia boleh jadi video lah. Korang boleh tengok video dia. Dia akan record lah. Sorry, ni bukan ni. Kalau nak tengok video yang kita record tu, kita pergi DVR 2K. Okay, nampak tu situ. Kita masuk, kita tengok quality dia record. So senang lah kalau nak pergi balai ke apa, ada accident, terus tengok dekat sini je. Okay, tak perlu nak download, nak wifi dekat macam dashcam lain kan. Dia terus link dengan head unit, memang sangat senang. Okay, so kalau kita tengok apa lagi, dia ada normal mode. Okay, normal mode ni pun cantik juga. Dia macam PC. Nah, ni kejap lagi dia tengah restart, kejap lagi dia akan gelap balik lah. Dia ikut lampu lah.
Nampak ni TPMS. Belum pasang sensor lagi, dia akan error. Kat sini boleh buat navigation, dia akan on navigation. Okay, bawah ni korang boleh buat TPMS ke, shortcut ke, playback. Ni radio pun boleh. Okay, kalau bising slide. Okay, up balik. Alright, so tak ada button ke, tak ada hal, sebab dia ada kita kata multitask steering semua boleh. Apa lagi korang nak tahu, USB ada 3 kita jalan 3 yang ori 2 boleh guna, satu lagi extra dengan lagi 4G SIM card. Sangat banyak benda korang boleh custom. So gang, itu saja untuk Dudu player, Android player untuk Honda CGN. Jom kita tengok apa yang kita dah install kat luar. Ini ada 360 original casing.